Guys, kita baru je habis musim haji, tapi korang tahu tak yang tabung haji ada update polisi baru untuk dapatkan surat tawaran pergi haji. Bukan hanya harapkan nombor giliran dah sampai, tapi kena ada juga minimum RM15,000 dalam akaun tabung haji you. Tapi kenapa tabung haji buat macam ni? First, korang kena jelas ya, nak daftar haji syarat dia still sama, iaitu RM1,300 sahaja. Yang ini tak berubah. Siapa yang belum daftar, pergi daftar sekarang. Beza dia adalah pada polisi penawaran. Dulu asal nama korang sampai giliran, tabung haji akan terus hantar surat tawaran, tak kisahlah berapa baki akaun korang pada masa itu. Tapi sekarang ni sistem dah bertukar. Korang wajib ada simpanan minimum RM15,000 dalam akaun tabung haji korang, barulah nama korang layak dicalonkan untuk menerima surat tawaran haji. Kenapa tabung haji terpaksa buat macam ni? Sebab korang kena faham ya, kos sebenar untuk mengerjakan haji secara muasasah sekarang ni bukannya murah. Ia sudah mencecah lebih daripada RM33,000 setiap jemaah. Pada tahun 2025, bila tak adanya syarat minimum RM15,000 ni, ada hampir 55% bakal jemaah haji terpaksa menangguh giliran diorang atas faktor kekurangan simpanan. So, benda ini sangat merugikan masa operasi dan menyekat peluang orang lain yang dah betul-betul pun tersedia. Bayangkan you memang ada duit nak pergi haji, you memang mampu untuk pergi haji, badan you masih sihat dan you memang nak pergi pun, tiba-tiba you dapat peluang tu, tetapi you cuma ada 2-4 minggu saja untuk prepare untuk pergi ke sana. Bukankah lebih baik kalau you sendiri ni yang memang dah sedia dari segi kewangan, kesihatan dan juga kemahuan tu, biar bagi you pergi dahulu, bagi tahu siap-siap, janganlah bagi tahu dia last minute. Tapi bila kita tengok pada tahun 2026 tahun ini ya, selepas polisi RM15,000 ni diperkenalkan, jumlah jemaah yang menangguhkan giliran haji jatuh mendadak daripada 55% pada tahun 2025 kepada hanya 18% sahaja. Dan benda ni memaksa bakal jemaah haji untuk jadi lebih proaktif dengan meningkatkan simpanan diorang ke paras RM15,000 demi memastikan diorang layak untuk terima surat tawaran. Sebab itulah saya kata polisi ni bagus. Korang kena ingat balik, rukun Islam yang kelima ni adalah menunaikan haji bagi yang mampu, iaitu istita'ah. Mampu itu bukan setakat dari segi fizikal, tetapi juga kemampuan dari segi kewangan. Langkah tabung haji ni bukannya untuk menzalimi orang yang tidak ada duit, tak ada kemampuan untuk pergi haji, tetapi ia adalah satu bentuk penapisan awal yang sangat efisien kerana kuota haji negara ini terhad dan perlu diberikan terus kepada mereka yang betul-betul dah bersedia, termasuklah dari segi kewangan. Korang sebagai pendeposit tabung haji, yalah kan, nak daftar nama pergi haji, kena ada RM1,300 minimum. Itu adalah untuk daftar saja. Korang setuju tak dengan syarat minimum RM15,000 ini untuk mendapatkan surat tawaran? Cuba korang komen pendapat korang dekat bawah. Adakah ini polisi yang lebih baik berbanding dengan tahun-tahun sebelum ini?